Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melakukan sedikit temu bual bersama responden kedua kita, iaitu seorang guru. Jadi insya-Allah boleh perkenalkan diri dulu, nama dan sekolah di mana. Assalamualaikum Tuan Pensyarah. Saya Cikgu Hanan daripada SK Mutiara Reni 2 Johor Bahru. Alhamdulillah. Okey Cikgu Hanan. Jadi kita terus kepada soalan dan intipati temu bual kita hari ini. Jadi saya menemu bual ini untuk mendapatkan kajian tentang sosio budaya dan yang berlaku dalam pelajar dan kalangan pelajar di sekolah. Jadi soalan pertama saya untuk Cikgu Hanan. Jadi macam adakah Cikgu Hanan di sekolah, di dalam kelas misalnya, melihat ada perbezaan dan antara stratifikasi sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar yang Cikgu Hanan mengajar? Kalau ikut kepada sekolah saya sosial ni, stratifikasi sosial ni ada, memang ada. Tapi di peringkat sekolah saya ni tidak begitu ketara lah. Ada tapi tak terlalu ketara. Terima kasih Cikgu Hanan untuk jawapan. Jadi saya nak tanya Cikgu Hanan lah, Cikgu Hanan nampak tak daripada kesan disebab berlakunya perbezaan tu memberi kesan kepada pelajar tersebut, mungkin daripada sudut pembelajaran contohnya, ataupun daripada sudut hubungan interaksi antara mereka? Dari segi pembelajaran memang nampaklah mereka murid-murid yang daripada latar belakang sosial yang mungkin keluarga yang kurang berkemampuan lah, mungkin mak ayahnya bekerja keras sedikit, memang nampak yang keluarga yang kurang kemampuan ini, nampak dia memang tidak berapa ambil cakna. Nampaklah nampak perbezaannya. Bagi mereka keluarga yang agak berada lah, kita kata mungkin pekerjaan yang tetap, yang stabil, memang nampak keluarga mak ayah mereka ni memang memberikan perhatian kepada pembelajaran anak-anak mereka. Jadi mengikut pendapat Cikgu Hanan, perkara tersebut memang mempengaruhi lah pelajar ni daripada sudut akademik mereka. Ya betul, tapi tidak semualah, tidak semua. Ada, tapi saya boleh katakan ada, cuma tidak semua, begitu. Okey, faham. Okey, daripada segi peranan cikgu dan sekolah, adakah terdapat inisiatif ataupun program-program di mana cikgu ini cuba menampunglah kekurangan daripada efek kesan tersebut? Ada ke Cikgu Hanan di sekolah? Murid-murid yang memang masalah pembelajaran yang mungkin dia slow, tak boleh membaca, jadi bila kita siasat cek latar belakang keluarga, memang betul keluarganya mungkin anaknya kecil lagi dia paksa bekerja, memang ada. Jadi sebagai cikgu di guru, memang kita kena beri perhatian yang khusus pada murid ni. Yang mungkin tak boleh membaca, kena asingkan ke pemulihan dulu. Memang di peringkat cikgu memang kita tidak boleh membezakan mana yang mereka yang ada masalah pembelajaran, cikgu akan beri tumpuan yang lebih khusus sebab kita nak layan sama rata. Begitu. Okay, faham. Okey, sekian saja untuk temu bual kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Hanan atas kerjasamanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.